Zahid bukan orang baru dalam politik. Taktiknya seperti menawarkan laluan kembali kepada bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar, tetapi hanya dengan syarat akur kepada kepimpinan Zahid menunjukkan kebijaksanaannya dalam merancang langkah politik. Inilah pendekatan Machiavellian. Zahid memberi peluang kepada Khairi tetapi hanya sebagai penyokong, dan sokongan Khairi berpotensi mengukuhkan kedudukan Zahid. Sekiranya 2026 berakhir dan Zahid bukan lagi Presiden UMNO, akan timbul banyak persoalan tentang kedudukan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Namun jangkaan kami, Zahid akan kekal sebagai Presiden UMNO sama ada berlaku pemilihan parti tahun ini atau tidak. Ini membawa kepada satu kesimpulan. Hubungan cikgu dan anak murid antara Anwar dan Zahid akan berterusan.